Ain, apa tu, kalau macam yang chauffeur survey tu kan, kita boleh pilih tak? Nak driver yang handsome ke, yang cantik ke, macam mana kan? Sebab kadang-kadang customer ni, dia nak yang selesa lah. Macam tu. Okay, so untuk pemilihan driver, kita atas availability. Contoh kalau macam hari yang customer minta, ada macam staff perempuan atau staff lelaki yang diorang request, kita boleh usahakan. Tapi kita tak janjilah sebab kita takut time tu staff tu cuti. So untuk macam nak pilih kereta ke, samalah untuk availability juga. So kalau nak selamat pemilihan kereta tu kena booking awal. Okey, macam tu selesa lah kita kan. Maksudnya dengan driver yang kita minta ke dapat kan. Betul. So untuk booking serendah 100 je. So macam nak booking awal, sebulan awal pun boleh. Okey, nanti saya bagi tahu ni. Alright.